Bab dia kata majaa fi fadli ta'min. Itu bab yang datang pada menyatakan kelebihan kita sebut amin. Ada kelebihan dia. Ni yang main sembahyang jemaah masjid hari-hari ni, bila main tang amin tu dia segan nak sebut. Dan telah diterangkan mengucapkan itu dituntut oleh syarak. Dia nak abang yang tu. Kata amin itu disuruh oleh agama. Maka mengucap amin itu amat besar kelebihannya. Sebagaimana dapat kita tahu daripada hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, iza ammanal imam fa aminu. Itu hadis dia. Maksudnya apabila mengucap amin oleh imam, yakni kemudian daripada baca Fatihahnya, maka hendaklah mengucap amin oleh sekalian kamu, yakni oleh sekalian makmum. Amin. Mim ya nun. Nun ni dia kena renyah. Amin. Dah dia bunyi macam tu. Amin. Tutup. Salah juga. Tak dapat fadilat yang kita nak baca sekali lagi. Pasal apa? Pasal sebutannya salah. Bagi betul je lah. Jangan bagi silap. Pasal apa? Silap tu menyebabkan tidak dapat fadilatnya. Begitu. Baik. Sabda Nabi SAW, iza ammanal imam fa aminu. Maksudnya apabila mengucap amin oleh imam, yakni selepas daripada Fatihahnya, maka hendaklah makmum juga mengucapkan amin. Dia kata adalah Nabi SAW mengucapkan amin itu kerana ada fadilatnya. Yang Nabi apabila dia jadi imam, maitang amin, Nabi sebut amin. Pasal apa? Pasal ada fadilat dia. Sabda Nabi SAW, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Oh, besar fadilat dia. Apa dia? Kerana bahawasanya barang siapa yang sama muwafaqah ucapan aminnya itu akan ucapan amin malaikat. Bila imam mai waladhdallin tu, amin tu, rupanya malaikat pun sebut juga amin. Kalau sebutan kita dengan sebutan malaikat tu ngam-ngam masuk sama, dia kata. Muwafaqah sebutan kita dengan sebutan malaikat Allah Al-Muqarrabun itu, nescaya diampunkan Allah bagi orang yang mengucapkan amin itu akan barang dosa yang terdahulu daripada dosanya.